tak pernah jumpa lagi rim untuk kereta ni guys. Hari ni Wan Cina nak juga sambung unboxing rim Jepun yang baru sampai kedai Wan Cina. Tetapi kali ni untuk kereta satu lagi yang korang jarang jumpa atas jalan raya, GR Corolla guys. Okay, so inilah rim dia. Kita buka kotak dulu, tengok rupa rim ni macam mana guys. So inilah rupa rimnya, TE37 Saga S Plus warna bronze. Okey, Wan Cina pun tak payah cakap banyak tentang rim ini, tetapi spek dia yang special sikit, iaitu 18x9,5 jj, offset 38. Sangat terkeluar guys untuk rim ni. Okey, rim ni anti slip ada. Wan Cina pun pernah cakap untuk TE37 Porsche Saga S Plus Jepun. Okey, so memang berkualiti lah rim dia. Kita pun tak payah cakap banyak. Bronze dia memang sangat cantik, 6 batang pasang dekat kereta, belanja kaliper GR dengan juga disc yang besar yang original dia datang. Okey, so kita tengok berat dia ini berapa dulu bagi korang tengok. Okey guys, kita timbang dulu tengok berat dia berapa. Baru 8.75 sahaja untuk 18 inci yang Porsche. Okey, Porsche ialah kualiti yang paling ringan dan juga paling tahan. Okey, kita boleh nampak rim kualiti memang harga dia pun tinggi sikit dah, rim Jepun kan. Okey, so itu sahaja untuk video kali ni. Ini adalah rim untuk GR Corolla. Minat dengan rim ni boleh cari Wan Cina. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka video kali ni, tolong like, share dan komen kat bawah apa yang korang nak tengok seterusnya. Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.